Assalamualaikum. Saya Nur Fatin Syafiqah Alia binti Mak Husin dari kelas PM3. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kesantunan berbahasa merentas budaya. Selamat menonton. Berikut merupakan maksud budaya menurut tokoh Awang Sarian. Apakah maksud kesantunan berbahasa pula? Kesantunan berbahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan sesuai dengan konteks sosial serta budaya masyarakat. Budaya dipelajari, bukan diwarisi. Budaya membentuk cara berfikir, bertindak dan berbahasa. Bahasa ialah medium utama manifestasi budaya. Kesantunan bahasa mencerminkan tahap tamadun dan akal budi suatu masyarakat. Kesantunan dipengaruhi oleh norma budaya. Ianya berbeza mengikut latar etnik dan juga sosial. Contoh ringkas, budaya Melayu menggunakan bahasa yang berlapik bagi mengelakkan konfrontasi langsung. Budaya Cina pula menekankan komunikasi lebih langsung dalam situasi tertentu. Bagi budaya India, penggunaan panggilan hormat dalam interaksi sosial. Baiklah, seterusnya adalah gaya kesantunan berbahasa. Ini berkait dengan cara penyampaian makna secara berlapik dan beradab. Yang pertama adalah bahasa terbalik, iaitu menyampaikan teguran secara langsung. Sebagai contoh, awalnya kamu datang hari ini, sebagai sindiranlah. Dan yang kedua adalah bahasa kiasan, menggunakan metafora ataupun simbol bagi mengurangkan kekerasan mesej. Sebagai contoh, berat tulang yang membawa maksud malas. Dan yang ketiga adalah peribahasa, medium nasihat tanpa menyebut secara langsung bagi menjaga hubungan sosial. Sebagai contoh, kerana mulut, badan binasa. Yang keempat adalah pantun. Pantun merupakan tradisi Melayu yang syarat dengan kesantunan yang berstruktur pembayang dan maksud. Yang kelima merupakan pengurusan air muka bagi mengelakkan rasa malu, tidak menegur secara terbuka dan memberi pujian sebelum teguran. Sebagai contoh teori kesantunan oleh Penelope Brown dan Stephen C. Levinson, konsep utama iaitu face, air muka. Positive face menerangkan keinginan dihargai dan diterima, manakala negative face adalah keinginan untuk tidak diganggu atau dipaksa. Contoh tidak santun, awak salah. Contoh santun, mungkin ada sedikit kesilapan di bahagian ini. Baiklah, yang keenam adalah bahasa sapaan, iaitu penanda hierarki sosial dan juga penghormatan. Sebagai contoh, encik, puan, cikgu, datuk dan sebagainya. Seterusnya adalah kesantunan bahasa dalam sistem bahasa. Yang pertama adalah binaan kata. Pemilihan kata yang halus, contohnya meninggal dunia bagi menggantikan perkataan mati. Dan yang kedua adalah binaan ayat. Perintah langsung dianggap kurang santun. Sebagai contoh, tidak santun, diam. Sebab santun pula boleh beri perhatian seketika. Dan yang ketiga adalah sebutan dan intonasi. Nada yang tinggi boleh dianggap marah dan nada yang lembut boleh dianggap menunjukkan hormat. Yang keempat adalah ejaan dan tanda baca. Penggunaan huruf besar pada nama khas dan elakkan penggunaan berlebihan tanda seru. Jadi saya pergi ke sekolah. Ke ni merupakan kata seni nama. Faham semua? Cikgu, saya tak faham dah sini. Cuk. Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya terdapat pelanggaran kesantunan dalam video ni. Ia merupakan kata seni nama. Semua faham ke? Cikgu, saya nak tanya. Untuk soalan kedua tu, memang kena jawapan dia D ke? Tak boleh daripada ke, dari ke? Apa benda lah time bulan puasa rekod makan-makan macam ni. Tak jadi ni. Paksalah hate komen. Kalau komen pun bukannya orang kenal aku pun. Tak apalah. Kau buat apa tu? Ni ada orang yang makan time bulan puasa. Paksalah aku jadi bagi hate komen. Kenapa kau buat macam tu? Kita tak sepatutnya buat macam tu. Kita kenalah bersantun juga walaupun dalam sosial media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) ialah badan yang bertanggungjawab mengawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ada faham semua? Kesimpulannya, kesantunan berbahasa penting untuk menjaga hubungan baik, menunjukkan rasa hormat dan mewujudkan suasana yang harmoni dalam masyarakat. Ada sebarang soalan? Sebelum berakhir, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di dahan cemara. Bertutur sopan jadi amalan agar harmoni sentiasa terpelihara.
I just had to let you know you're